lagi sejam nak hantar motor. So kita orang nak round pagi ni. Zubai, mana motor Zubai? Mana motor? Cuba tengok mana? Tunjuk. Oh tu, yang tu. Warna apa tu? Oh, ya. Warna pink. Comel lah dia. Oh, Mami pula. Daddy pula. Okay, Daddy pula. Our last breakfast, paratha, and then dalam tu cheese. Mana cheese tu? Ada cheese. And then with kari ayam. Last breakfast in Pokok. Dia takut ada cicak. So we are checking out. Bye bye Pokok. Bye bye. Hey, sit down. Duduk Zubai. So, check out. Yalah, ui. So, we are checking out from the sunset. Bye bye. So, dah book Grab. Bye. Bye bye Zubai. Bye bye uncle. Bye. Macam ni stesen minyak dah. Makan apa tu? Bye Zubai. Bye. Sampai airport. Dan sunset pun lagi dekat. Kalau airport ke Brentwood macam paling jauh. Sau 80 mét, bạn sẽ đến nơi. Bạn đã đến nơi. 11.05 minit baru kaunter buka. Tapi line dia dah panjang dah. Sekarang ni baru 10.50. So ya, sit down. Dah pakai tagging. Jom. Ya. Mana? Kapal terbang ke? Zubai, nak kapal terbang? Nak. Cik. Oh, lumuk. Hujan ke? Panas ke? Cik. Thank you. Ada white coffee sini. Airsha Kuala Lumpur. Semangat ke? Peace. Bye bye. Tips jalan dengan toddlers. Hampa tak boleh beratok tunggu nak check in awal-awal. Hampa orang balelah. Biar anak tu lari, dia buang tenaga dulu. Tak tahu dia pergi mana dengan bapak dia. Zubai nak balik dah ke? Room. Zubai nak balik dah ke? Tak kira dah. Bye bye Pokok. Bye.